Diorang sanggup dari airport pakai duit sendiri lah. Kadang duit dia bagi untuk beli tiket, duit dia sendiri, keluar modal sendiri. Tak ada orang support. Dari Kuching sebab nak ambil murah, kita ambil lah last flight. Dari Kuching last flight pergi ke KL. Jadi diorang tidur ke airport. Sanggup seletih tunggu esok pagi pula flight. Diorang tidur. Orang tua tu. Orang tua tu. Hello, Assalamualaikum. Kita kembali di dalam Carat Podcast episod yang kelima. Dan kita ada tetamu khas yang Fatah akan kenalkan dekat korang semua. Ya, betul. So kita ada tetamu yang istimewa, tetamu yang paling baru, yang baru saja memenangi di One Championship, iaitu Magic Boy. Assalamualaikum semua, selamat datang di podcast Carat. Okay? Kau pula cakap selamat datang. Selamat datang. Aku yang patut cakap selamat datang kat kau. Terima kasih semua. Okey, boleh kenalkan diri tak? Nama sebenar. Okey, nama saya sebenar Muhammad Rifdi bin Masdo. Orang Gela. Gela. Saya Magic Boy. Kenapa Magic Boy? Kenapa Magic Boy? Adalah cerita dia kejap lagi. Kejap lagi. Cerita dia panjang. Sebab saya waktu dekat Thailand, ada seorang bagi nama saya Magic Boy. Oh, dekat Thailand. Siapa tu? Dia coach ke apa ke? Tak ada orang datang sebab dia cakap saya fight buat magic lah. Saya pukul pup KO. Saya bagi siku pup KO. Jadi dia panggil saya Magic. Lepas tu saya datang lah, saya bercakap, today I just doing magic. Saya cakap macam tu. Mak Saleh pasal bahasa mana lah saya cakap, saya pun tak tahu. Saya merepek lah. Kalau dia panggil nama saya Magic Boy. Oh tu melekat Magic Boy tu. Oh, sampai sekarang melekat Magic Boy. Macam Long Tiger kan. Orang Tiger orang panggil. Cina Singapura tu. Cina Johor JB tu. tu. Tapi Din, Mak Saleh datang cakap Magic tu panggil Magic Boy lah. Oh, itu datangnya daripada Mas Saleh tu lah. Ya. Kau kenal tak Mas Saleh tu? Tak kenal. Itulah asal Magic Boy. Magic Boy. So asal usul Magic Boy ni, sebenarnya kau lahir di mana ni, Din? Nampak muka macam muka macam Mak Saleh. Oh, Mak Saleh dia, muka Mak Saleh. Jauh Mak Saleh dia. Okey, Din asal Sarawak. Kuching Sarawak Din duduk. Kuching. Orang Kuching Sarawak. Kau ingat dia mau Kelantan. Okey. Kami saya tahu. Kami saya tahu. Kau mana cakap Sarawak? Baru je pergi. Din ajar. Oh, dia ajar. Oh, sehari pergi Sarawak. Okey, so Sarawak, orang Sarawak lah. So training semua kat Sarawak lah. Tak, Din training kat Perak. Jauhnya. Sebab Din hijrah ke Perak. Adalah cerita dia. Cerita Nak lah. dengar cerita dia? Jangan Cerita. Okay, dia mula-mula Din training dekat Sarawak di gym dia sendiri. Time tu kelab semua banyak lah kelab tapi rentap ke apa ke belum ada lagi lah. Okey. Gym ya. tu gym Din sendiri lah? Bukan, gym uncle Din. Oh, Uncle Cuma Din. Din training memang dekat kampung macam dekat Thailand kita tengok kan. Kat rumah ada punching bag. Dia bermula dari kosong sampai ada gym. Okey, faham. Tapi bukan gym dia lah, masih gym orang lain lagi. Okey. Gym coach. Nanti satu hari nanti dia akan buka gym dia sendiri lah. Ya? Sebab dia tengah kumpul modal Din. Din dengan mak Din ada kumpul modal. Tak cukup modal lagi lah sekarang? Tak cukup. Sekarang cari modal ni. Boleh tahu tak berapa modal untuk bukakan gym ni? Buka gym ni bukan suatu perkara yang mudah. Modal keras juga. Kalau modal tak keras, tak boleh buka. Sebab floor mat dia dah RM50. Floor mat. Belum. Satu tu? Yeah, satu floor mat. Belum punching bag lagi. 1,400. 4 lagi. Kalau Ring nak yang lagi. berkualiti lagi, Yeah. mahal lagi. So kalau contohlah satu hari Din nak buka gym ni kan. Gym tu nak ada share ke ataupun dia nak seorang je? Di seorang pun boleh, di share pun boleh. Dia tak kisah. Share boleh. Open for Boleh ni kita masuk share ni? boleh. ni. Boleh. Menarik. Share boleh, tak masalah. Menarik. Jadi tempat tu cantik, semua solid. Ada Thai trainer kita buat. Macam mana kita buat selection atlet negara kita buat. Cari yang terbaik, cari yang best. Tapi one of the best pun dah ada depan mata Betul, Yeah, kita dah ada betul. depan mata ni. So Anak kelahiran Sarawak juga dan training di Perak kan. Yes. Tapi dia training di Perak. Itulah. betul lah. Aku nak tanya dia ni. Okay, boleh abang tanya. Coach. Coach. Siapa coach yang sekarang mendampingi awak? Okay, yang mendampingi saya sekarang masih coach saya yang lama, Bernard Radin. Semua orang akan tahu Bernard Radin tu siapa.
Jurulatih negara. Dia yang didik saya sejak dari kecil. Saya dengan uncle saya dulu. Sebab dia kenal dengan uncle saya. Umur saya 7 tahun. Dia nak ambil saya bawa ke Perak. Saya tak nak sebab masih muda. Okay. Dah 15 tahun saya pindah ke Perak sebab ada sebab. Macam ada fight dekat Sarawak, ada isu sikit. And then saya pergi ke Perak training. Aku sebenarnya didik saya, dia buat saya dari umur 15 sampai sekarang ni. Tu. Dalam masa umur 15 tu dia ada fight dekat kejuaraan dunia. Ada yang menang. First dia kalah, dia cerita mula First dia kalah. Orang hina dia cakap daripada kecil tak boleh pergi jauh. Orang-orang lah. Orang Siapa hina je- kau? Yeah, orang hina Kau saya. pergi jumpa dia balik, kau flying kick macam mana kau won championship? Kau flying kick. Yeah. Dulu Okay. orang cakap ni saya budak yang tak boleh pergi ke mana. Kalau dekat Sarawak orang cakap, "Ya, budak ni pergi Semenanjung, pergi main Muay Thai." Tak boleh pergi mana pun. Tapi mana budak tu sekarang? Dia tak tahu Mana dia, budak tu sekarang? Alhamdulillah. Dah berdiri tegak tapi tak tegak lagi. Kita sikit tegak lagi kalau ada orang support kita. Itu kira netizen ataupun kenalan kau? Kenalan juga, netizen juga. So apa cerita sekarang ni kenalan kau tu bila dia cakap macam tu kat kau? Apa cerita dengan kau sekarang ni? Dia malu lah. Sekarang dia malu. Dah tak berkawan lah? Tak berkawan dah lah. Dia tengok tapi saya still hormat orang. Dia senyum. Tak nak, dia nak gaduh kan. Dia memang Pelik, bagus. eh. Betul. Biarlah orang Faham. buat apa kita dia cakap. Tapi dia cakap tu kita akan buktikan siapa kita. Macam tu lah. Aku nak selit sikit pasal tadi dia kata dia pergi pindah ke Ipoh sebab Sarawak ada isu. Kita kat dalam podcast kan. Podcast mana cerita-cerita benda Betul, panas. betul. Isu apa tu Sarawak? Isu lah. Dulu diorang nak ambil dia main Sukma Sarawak tapi time tu belum select lagi lah. Okay. Jadi diorang tak pilih Din baik. Din fight pun Sarawak pun time tu Muay Thai belum luaskan macam sekarang kan. Bukan combat dulu. Mana meletup kan. Jadi dia cakap kalau aku nak pergi jauh, aku kena pindah hijrah Perak. Tak apalah, aku pindah Perak pun tak apa lah. Banyak lah start lah. So maknanya orang kau tak suka. merajuk dengan pemilihan daripada Sarawak tu lah. Dia tak pilih kau pergi ke Perak, betul? Yes. Back then daripada dia tak ada apa-apa, kosong. Daripada dia stay kat Sarawak, dia tak ada apa-apa kan. Betul. Tak ada apa-apa buat. Betul? Okay. Kosong lah. Baik Baik dia berhijrah pindah kan? hijrah. Betul. Masa tu kau cakap Muay Thai masa tu tak pandang lagi. Tak ada orang nampak lagi, betul tak? Tapi silat ni dah lama. Lama. Kenapa kau tak pergi silat? Kalau macam tu kalau nampak, kenapa kau stay kat Muay Thai juga? Soalan ni mudah. Saya boleh jawab. Dulu saya pun main silat. Kau main silat juga? Main silat. Main Okay. silat. Lepas tu saya try lah semua. Taekwondo pun saya dah main. Semua sukan combat saya pernah main lah. Saya try mana yang lebih lasak lah. Bukan Lebih dekat kena sukan lain. jiwa kan? Yes. Bukan sukan lain tak lasak. Dia okey je. Cuma Muay Thai ni dia sukan yang kena dengan jiwa saya. Dia boleh pukul lah. Passion. Dia lain daripada lain. Lain lah. pada lain. Dia boleh sakit dia pukul. pun lain. Aku dengar ayat lah dia boleh pukul. Pukul. So memang itu lah dia punya antara yang kita tahu kan. Even kita tengok kan. Sebab aku pernah tengok ada 3 kejuaraan yang dia pernah menang. 3 kali berturut-turut tu. Itu juara dunia lah. Aku boleh kata juara Betul, dunia. Dunia betul. ke? Dunia. Dunia. Saya nak cerita. Okay, saya nak cerita. Okay. Okay, pada 2019 saya pernah juara kejohanan SEA Games di Filipina. Saya emas. Selepas tu habis SEA Games tu dia pergi ke Asian. Ada kat Hong Kong. Dia menang. Juara Lepas tu, juga? Juara. Lepas tu dia pergi dekat Ukri. Bangkok. Oh, Bangkok lo. Bangkok. Kejohanan dunia under 23 dia menang. Champion juga? Champion juga. Pergi Abu Dhabi dia champion. Mau ai. Bangkok lagi. Champion lagi. Champion. Tapi dalam dia champion tu Dan bawah umur lagi. Dia pernah umur 17 tapi jump kelas ke senior. Sebab tak boleh lawan junior. Junior dah tak bagus bagi Dan. Bukan Dan lah. Orang. Noob. Diorang baling dia dekat senior. Bukan dia sebab cakap dia bagus. Kau punya keupayaan tu dah level lain. Level daripada lain. untuk Tu lawan ni. senior. Korang terkejut tak? Korang terkejut tak dengan dia punya cerita tu? Sebab tu lah nama dia Magic kot. Sebab dia juara. Tapi apa yang sang juara ni dapat diketengahkan oleh rakyat Malaysia? Ada dapat sambutan daripada kita punya mungkin government ke yang membantu kau ataupun kau keluar duit sendiri bulat-bulat Okay. Waktu umur saya muda mungkin ada government yang ada cover macam Muay Thai, macam sukan Muay Thai kalau kita pergi Bangkok, Persatuan Muay Thai Malaysia akan tanggung lah, ada yang tanggung. Kalau tak dia ada guna duit dia sendiri. Kalau sekarang ni dia guna duit sendiri sebab dah profesional. Tak ada orang tanggung dia, so dia nak cari orang yang support dia. Macam dulu ada orang support tapi cuma tak banyak. Tak ada yang support banyak sangat kan, macam tiket, flight, nak fight dia orang support lah. Macam Sponsorship lah. Sponsorship macam tu je lah.
kau cakap tadi jawapan kan kau nak orang support kau. So Yeah. maksudnya tak ada support lah. Sekarang daripada kau belum dapat. ada orang support lagi. So dia nak cari siapa yang nak support Din. Come on bro. Ha. Dia 3 kali juara, kau tahu tak? 3 kali juara. Betul-betul tak ada betul-betul yang ada orang support sponsorship yang boleh Yes. kau Dia survive dah sekarang. 3 kali juara dunia pun orang tak tahu siapa Din sebab orang tak tahu, tak check kau. Tak tahu dia orang tak pandang apa Din ni. Dia macam ni. Kita kaitkan lah Kau memang dah achievement banyak. Betul tak? Betul tak? Tapi kenapa? Apa penyebabnya nama kau tak naik? Kau rasa sebab apa? Sebab saya ni media saya kurang kot. Media. Kau Media. berkurang dekat social media. Lebih kurang. Tak ada Buat orang live ke buat konten ke semua tak ada. buat konten tu live ada lah. Cuma media tak pandang saya sangat, tak tahu lah sebab saya tak kurang apa. Tak apa. Sebab apa? Apa yang dia punya pencapaian sekarang ni, insya-Allah dia boleh dapat fight untuk batch one championship dalam lebih kurang setahun lebih, betul tak? Ya insya-Allah. So kat situ nama kau akan naik. Kat situ sponsorship akan cari kau. Ya betul. Tapi aku nak sponsor kau dulu pada awal ni sebab dapat murah lagi. Lagi. Ada orang kan sponsor kan. Boleh. Kalau orang depan kau ni. Kau dulu. Kita cari orang yang daripada bawah. Yang tak ada sponsorship mesti dia murah lagi, dia tak tahu sponsorship. So bila dah ada nama, barulah letup harganya. Yeah. Tak, Mamat ni bukan tak ada nama. Dia ada nama, dia dah ada achievement. Betul. Korang faham tak konsep yang aku tak puas hati sekarang? Sekarang aku tak puas hati sebenarnya. Ada nama, ada achievement. Lepas tu yang kurang adalah sambutan daripada side media untuk ketengahkan dia. Betul. Ya betul. Bro ni, Din kita ni, Magic Boy kita ni dah koyak kepala untuk membanggakan Malaysia tau. Betul. Tetapi sambutan yang dia dapat kurang. Macam dia kata tadi, even jawapan dia pun kita tahu. Dia nak orang at least ada yang menghargai dia, mungkin ada dari segi bulanan ke. Okay, mungkin dia cerita ni mungkin orang hargai lah. Din. Dia pernah fight Cerita dengan je dia. negara Israel. Menang kalah. Nah. Tapi orang tak tahu perjuangan tu. Time tu junior. Time dia junior Dia lagi. cerita ni meremang. Tahun apa? Time tu 2018 tak silap saya lah. Kalau boleh check dekat YouTube, dia lawan Ruwaj, nama orang Israel tu. Dia fight round 1, dia dapat patah hidung. Dapat patah hidung dia. Geram Din aku. yang patah. Bukan Din dia yang patah. patah. Dia cakap mampus lah aku. Sebab dia orang time tu orang banyak check. Kita bantai negara ni. Dia sebab sukan. Tapi dia terbawa emosi. Lepas tu coach maki dia round 2. Dia maki. Coach maki dia lah. Cakap tut. Lepas tu dia lah maki tu. maki. Orang nak dengar. Haram babi kau, bangsat kau. Aku suruh kau buat lain kau buat. Pak coach dia dengan dia memang lepas. Dia bukan maki kita sebab kita kalah ke apa. Dia bagi kita sedar. Dia sepak muka dia, dia sedar. Hidung dah berdarah banyak. Lepas tu referee sumbat tisu hidung. Dia cakap okay boleh main. Buat final kan. Okay, then round 2 dia tukar technical. Buat technical dalam satu kita fight yang dah peringkat tinggi, technical penting. Kalau tak ada technical, tak payah jadi profesional lah. Technical ni penting dan coach pun penting. Dan then fight lah round 2 tu. Dia pukul sampai dia lembik. Round 3 dia tak boleh buat apa-apa. Then ni sampai dia orang tutup live untuk fight. Dia Orang tutup live? Dia orang tutup live. Tak pernah tahu. Dia fight sampai round 2 dia orang tutup live terus sebab budak Israel tu kena bantai. Sebab dia tak nak jadi isu lah. Dia ada record Sebab dengan sebelum Malaysia. saya fight tu, Bapak tak fair. sebelum saya fight tu, negara Iran tu je, Iraq suruh saya tarik diri cakap kalau jangan fight dengan dia. Israel dia cakap. Buat apa time ni lah aku nak tunjuk siapa kuat kan. Kita Cina kan. Kita Islam kot kan. Kita Melayu kot, kita pergi dekat bantai ke. Alhamdulillah dia menang. Tu menang by KO ke by By decision je lah. Decision Point je lah. lah. Tapi still menang weh. Sama-sama patah hidung kan tu. Aku Sama-sama patah hidung. meremang kau tahu. Meremang. Betul. bulu roma kau tahu sebab apa? Sebab Perjuangan darah dia. Melayu, come on. Betul. Tu yang Darah fight Melayu. paling dia tak boleh lupa. Dia fight dengan orang Israel. Yang orang tak pernah lawan. Maknanya masa tu Umur dia time tu 16. umur 16 saya rasa diri dia nak lawan untuk negara dan juga Berjihad Islam. tu. Yeah. Umur 16 sekarang duduk depan keyboard dia. Gampang. Sabar.
Itu yang kau nampak yang depan keyboard. Yang main basikal tu. Yang mengamai basikal lajak tu. Tapi betul lah kau cakap tahu, umur 16 tahun dah koyak apa semua untuk harumkan nama negara. Dia orang kena tengok video tu. Ada siap gambar semua. Tak tipu, tak goreng. Boleh Dan share nanti kita orang klipskan dalam podcast ni. Boleh. Betul. Tak, sekarang ni kalau isu yang kita nampak sekarang ni, memang Din ni antara orang kita boleh panggil pemata tau. Pemata dekat Negara. negara Betul, sebenarnya. betul. So apa harapan yang Din harapkan untuk menyokong future Din ni? Okay. Bagi side Din harap sukan negeri Malaysia ni tanggungjawab lah. Macam saya pernah menjuarai SEA Games, kena tanggung lah. Kan macam support dia, jangan tak support. Jadi bukan saya seorang, ramai juga atlet yang perlu kan. Macam adik-adik kita yang akan datang dari wakil Malaysia. Lepas tu kontrak tak kena sambung, at least disambungkan lah. Adalah diorang duit tanggungan, duit belanja diorang, boleh support diorang training ke apa. But macam Din pun, Din tahu perasaan tu, Din pun nak juga ada orang support kan. Kalau tu ada orang support, duit kerajaan negara bagi kita atlet kan. Boleh tampung sara kehidupan Din juga. At least tak adalah beban sangat kan. Kita nak cari duit fight. Training pun kita keluarkan duit makan, duit minum kita. At least kita habis 10k. Masa kita lagi dengan kita tak ada kerja. Duit fight pun kita dapat pun separuh-separuh kan. Macam ada potongan, ada beberapa persen. Oh, ada potongan ke? Ada potongan. Ada potongan. Contoh kalau 10,000 kau dapat daripada fight tu, berapa potongan untuk kau potongan siapa tu? Dari gym Thailand, gym kita sendiri pun ada juga. Tolak. Lepas tu kita tolak lagi kos kita. So kalau 10,000 tu dalam apa kau dapat? Kalau 10,000 dia dapat dalam 4,000 macam tu lah. Setengah. Pada hidung dia koyak kot. Mati-matian weh. So 4,000 4,000 tu lah. 4,000 tu dalam satu fight. Next fight tu, recovery tu berapa lama untuk kau fight balik tu? Sepatutnya sebulan ke 2 bulan. Tapi sekarang Wan akan ambil 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan tak ada kerja lah. So mana 4,000 tu untuk 3 bulan lah. Macam tu lebih ya. kurang. Mana cukup siau? Mana cukup. Sebab tu dia cakap, kalau ada sponsor ke kerajaan negeri bagi negara ke, bagi duit allowance ke kita, bagi kita ni umpama fight untuk negara kita kot. Betul? Kita main Malaysia kot. Betul? Ni suara untuk atlet-atlet ni. Yes. So sekarang ni memang tak pernah ada orang panggil macam Main sponsor is it? bukan daripada easy. Kalau ada main sponsor pun elok juga ya. Tak, maksud aku macam pingat ke penghargaan ke yang kerajaan Malaysia bagi ke kerajaan negeri bagi ke ada ke? Ada, alhamdulillah kerajaan negeri Perak bagi saya PJK. Apa tu? PJK tu Okay, apa? pingat kebesaran apa benda lah. Pingat. Pingat Pingat jejaka Perak Sultan bagi lah. Perak Sultan bagi. Dia kira tu PJK tu. Dah boleh jadi datuk lah. Oh, Datuk. Datuk. Tapi PJK. okey tu. Kau Sultan Perak bayangkan yang bagi. dekat Sarawak dia tahu dia Walaupun cannot dia orang Sarawak pun dia boleh pergi negeri orang, dia dapat pinggan kot. Gila, aku dah respect diri sendiri lah. Bukan senang nak dapat benda tu. Benda tu nak dapat pun ada orang tahu lah memang susah. Usaha Okay, keras kita saja. kasih panas lah dekat sini Din Perak Din dah dapat. Din asal usul Sarawak. daripada Sarawak. Sarawak ada tak? Tak ada lagi. Ketengahan ni? Tak ada. Dia tak pernah ke tengah lagi. InsyaAllah. Mana tahu ada orang nak ketengahkan benda ni. Dia Dulu, pun nak kan. sebab dia orang Sarawak kot. mungkin sebab Darah dia- asli Sarawak. Mungkin sebab kau memang membesar kat Sarawak daripada umur 15 Ipoh. Tak. Dia umur dari 15. kecil. Dari kecil. Dia membesar dari Sarawak. Lepas tu dia berhijrah nak main Muay Thai. Sebab Muay Thai. Sebab fikir masa depan kan. Kita ni belajar pun kurang. Jadi kita. Itu je kerjaya kita. Itu je bakat kita. Kita gunakan. Ya. Itulah kita gunakan bakat kita tu. Kita hijrah lah. Kalau ada rezeki tu boleh pergi jauh. Sedap lah. itulah kita pun dah nampak Faham. Tapi dia dah juara dunia pun masih juga orang tak pandang lagi. Tak ada orang support lagi. Time dia fight kejuaraan tu, dia kadang dia cakap dengan diri sendiri. Kisah sedih dia lah. Dia cakap, aku kadang dia pandang kawan-kawan dia. Bukan kita cemburu. Kita nak berjaya juga. Pandang diorang, diorang ni tak juara dunia pun boleh pergi jauh, dapat sponsor sana sini. Dia ni juara dunia pun tak dapat sponsor lagi apa ni. Dia cakap dia sendiri lah. betul. Okey, aku ada Sedih. soalan So susah ke Fatah untuk seorang macam Mamat ni untuk dapat sponsor yang macam kau pernah dapat Monster Energy sponsor kau. So kalau untuk individu ni, apa yang kau pernah dapat daripada personal
personal sponsorship ni. Sebab Mamat ni Monster Energy pun sponsor dia tau. Buat video cap ayam je. Kau ni dah betul pegang pingat ke tau. So ada tak sponsor yang betul-betul follow rapat kau? Setakat ni belum lagi, mungkin abang-abang carat kot mungkin nak tolong saya. Abang carat tolong saya. Okay, carat Rifdin. Carat Rifdin Okay. Itu dari segi kita. Dari segi produk, come on lah. Produk. At least kalau bukan Monster Energy ke, mungkin Red Bull ke? Betul. Sama juga. Energy untuk kita Tapi fight. Red Bull macam tak ada nampak ke yang untuk dalam Saya tak Orang tahu, kan mungkin tak nampak, boleh je sebenarnya. boleh je kan. Cuma dia orang kena contact dah dengan orang sana. Okay, kepada sponsor-sponsor kat luar sana, kalau korang ada brand-brand yang padu 100 plus ke, Red Bull ke, Monster Energy dah ada kat sini ya. Kalau you guys nampak, you guys try cari search background ni. Kalau you guys rasa berkualiti, inilah orangnya. Rifdin cuba. must do. Kita cuba. Kita cuba Dia macam ni lah. Dia macam ni lah. Kenapa kita dalam podcast ni kita nak cerita kenapa dan macam mana. Betul. Apa masalah, apa solution dia. Betul. Okay. Kita bincangkan sama-sama. Kita bincangkan sama-sama Boleh. Okay, since Rifdin ni tak ada sponsor dan media ni tak nampak Rifdin ni. Even though achievement Rifdin ada, besar achievement dia. Betul. Tapi namanya tak naik. Betul. Betul tak? Betul. Ini is a fact Nama tak naik tapi achievement ada. Macam mana nak naikkan nama kau? Adakah kena buat drama kau rasa? Drama tu akan membantukan nama kau naik? Ke kau memang anti drama? Dia tak anti drama, kita kadang-kadang hidup pun perlu drama kan. Betul? Baru kita orang pandang kita. So kita kena buat drama lah. Baru orang kita buat kena cerita sedih kita. Kalau kita tak cerita, dia orang tak pandang kita. Dia tak tahu kita siapa. Betul. So kita kena drama lah. Kadang-kadang bukan drama, itu kenyataan kita. Betul? Betul. Setuju. Nak cakap 24 jam drama tak boleh. Kita menghayati hidup kita seorang yang tahu. So kita meluah lah apa yang perlu kita cakap. So senang cerita Din kata apa yang diorang nampak dekat social media tu tak sama dengan apa yang Din lalui lah. Dong orang pandang Din, mungkin orang pandang Din dah berjaya. Dah banyak duit apa semua. Tapi diorang tak pandang apa yang dia hadap semua. Okay. Salah satu kan. Okay. Aku nak tanya dia. Dengan sekali dapat income, lepas tu 4 bulan tak ada income. So apa business yang kau buat ataupun untuk nak survive kan benda ni? Dan ada ke beberapa business yang Sebelum ke situ sebelum ke situ aku nak habiskan kat sini dulu. Okay. Baru-baru ni One Championship. Betul tak? Betul. Kau tak dapat bonus. Tak dapat bonus, tak dapat. So kerajaan confirm akan nampak, government nampak kau berlawan. Takkan tipu lah. Anak menteri tu tak tengok. Ya. Ada tak government bagi apa-apa kat kau? Tak ada sebab Langsung ni, tak ada kosong. Yang kau bagi tapak muka dia tak dapat apa-apa. tak dapat apa lagi. Itu aku rasa media dah cover kau gila babi lah. Takkan government Tu tak dapat langsung. okay. Kita pun main untuk negara kan. Bagi saya sepatut diorang bagilah sumbangan sekian untuk support saya. Macam Untuk bahasa berkarya atlet negara lah. Kita ni penghargaan. Tak ada. Kita ni atlet negara lah. Macam tu lah. Tak ada. Tak ada. Message je tahniah Rifdin. Tak ada. Tak ada. Ya Mak Allah. Mana ada, itu kan kita Weh, fight ni sendiri. bagi aku sedih Mat. Betul. Okay, kau bayangkan nak masuk One Championship tu bukan senang tu. Susah. Betul, Bukan susah. Nak masuk One Championship ni sangat rumit lah. Bukan senang, bukan mudah. Orang boleh masuk Stadium Lumpini tu je, yang orang tahu sejarah. Dia ambil best of the best lah. Cakap yang cikai-cikai dia tak nak ambil. Nak ada nama dekat negara diorang. Macam tu lah. Dia Boleh masuk. bukan untuk fight dalam tu. Untuk One Championship susah. Kita penonton nak masuk ke dalam tu pun susah. Betul. Tiket selalu habis. Aduh. Dan dia pun cakap bukan cikai-cikai nak datang Bukan kat situ. cikai. Dan Kalau dapat masuk brand dia dalam One tu pun, kira power lah. Bukan mudah nak bawa benda tu dalam tu. Tak, Dia check semua. Aku rasa ada produk lah. Kau kena mungkin tolong Alif Syukri lah. Bawa bag. Still kau okay ke? Boleh, Bawa bag boleh. untuk masuk fight. boleh At least je. ada produk yang dia boleh bawa. Datuk Yang Alif lain Syukri. tak nampak at least Alif Syukri. Datuk Alif Syukri. Kalau boleh saya nak bawa bag Datuk lah. Kalau Datuk bagi. Promote produk Datuk. Apalah, insyaAllah lah dipermudahkan urusan InsyaAllah. dapat dia naik pergi kan. So sampai di sini saja. Belum. Belum habis. Kita tengah panas kau ni. Kau dah nak balik dah. Dia cerita sorry yang tadi aku potong pasal Hafiz tu. Hafiz, apa apa- kau punya job
side job Macam kau. monthly Bila tak ada income fight. lah. Money income lah. Din tak ada money income. Din kadang-kadang dia pergi kebun lah. Dia ada satu kebun, ada partnership dengan kawan Din. Ada buat telur ayam. Oh, telur ayam. Telur ayam. Oh, baru-baru ni aku dah nampak Hafiz ada sponsor Ya, tu. Abang Hafiz lah yang tolong dia infak ke. Dia bagi Din RM3,000. Syarat tim. Daripada syarat tim kita infak kan. Oh, kau bagi pada siapa je? Rumah anak Asnaf ke apa? yatim, rumah tabligh semua dia hantar, kat masjid semua dia hantar. Satu semua. satu papan luar. Tak banyak papan lah sebab dia RM3,000 kan. 100 biji 100 lebih tray, 100 lebih 100 pelik lebih tray. tray. Telur kau tu apa grade apa? A ke B Dia ke C? ada A, B, C, D, E, F. F ada tapi F kecil lah. Kau tahu Ha. Aku tak tahu sebenarnya bila kau dah tahu. Kalau kau tanya buy sell dia tahu tak? Aku tak tahu. Telur ni dia ada grade. Okay. Kalau makin macam A tu kira double A pun ada kan? Ada double A. Double A dia besar. Ha. So kau makan, bila kau pecah pun banyaklah telurnya. Oh. Kalau dia grade E ke F ke, kecil je lah. Kau makan pun tak rasa lah. Macam telur kau. Okay, tanpa kita pergi ke topik Fatah tadi lah. Kita nak tanya perjalanan Din ni kan. Siapa yang memberi support membuatkan Din sampai sekarang? Maksudnya Din kau teruskan lagi Din. Pertama sekali family saya lah. Tapi dalam family saya mak saya lah. Kalau tak disebabkan mak saya dah stop dalam sukan bidang Muay Thai ni. Saya dah buat kerja lain. Saya dah tak nak alami Muay Thai, jadi penjahat lah kot. Nak jadi hero. Kita tak contoh kita ni jiwa muda, jiwa panas orang cakap. Kita nak mesti nak menuju asal barang jalan jadi yang duit je ni. Ayah Ayah ada. Ayah ada. Ada. Support juga. Sokong juga tapi Tak sesupport macam mak ayah support. Cuma Okay. mak Din kerja kan. Kesian tengok dia kan. Ah. Sampai bila dia nak tengok mak dia ni kerja kan. Umur pun dah nak naik 50. Jadi Din cita-cita dia nak buka gym. Jadi dia nak buka salon untuk dia ada kedai sendiri. Tu dia kena kerja keras lah. Itu antara achievement yang dia targetkan lah in future. Tapi masalah sebelum nak pergi ke in future, kalau dia cakap monthly income pun tak cukup, masalah itu yang paling besar sekarang. Aku suka cari solution ni. So kita tanya in deep sikit lah. Kita tanya in deep. Thank you belah sana. So baru-baru ni baru je settle one championship. Berapa second terus settle kan 30 second ke ataupun 33 second kan. Then habiskan. Boleh cerita tak dekat sini berapa jumlah yang dapat tu menang? Duit kemenangan. Duit kemenangan tu sebenarnya tak boleh cerita dalam sini. Tapi Din pasal cerita sikit yang Din dapat lah. Yang dia dapat cuma RM5,000 lah. Ada potongan lah, ada potongan persen. RM5,000. Orang mungkin Itu gaji sebulan orang tu. Ya. Mungkin orang tengok saya ni berduit ke apa kan. Dia tak tahu yang saya training, saya dah habiskan modal saya. Betul. Saya dapat RM5,000 untuk sakitkan badan saya. Tak berbala kan. Ush. Jadi kita bukan cakap buat RM5,000 tu. Cuma kita nak Keadilan. keadilan lah. Okay. Mungkin netizen akan komen nanti, alah okey tu RM5,000 fight 33 second. Okey, aku nak tanya kat korang, okey? Korang dengar soalan aku ni, kan dengar jawapan daripada Rifdin. Preparation untuk engkau masuk ke one tu berapa lama? 6 minggu, dekat sebulan lebih, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kau buat preparation. Kau tak bekerja, kau untuk training. Total masuk dengan fight tu 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tu RM5,000 je. Kau rasa dia tak ada komitmen? Tak ada Ada komitmen. kereta, nak bagi mak ayah duit. Tak ada. Insurans semua lagi. Macam mana RM5,000? Memang kena sponsorship jugalah sebenarnya. Ya. Betul. Kalau macam fighter-fighter yang tinggi-tinggi, yang macam kita ambil macam Khabib ataupun Conor McGregor apa semua tu kan. Dia kaya dia sebabkan apa? Fight ke, sponsorship ke? Dia sponsorship dia lah. Sponsorship dia padu lah. Padu lah. Jadi dia kena ada benda tu lah. Benda tu insyaAllah. RM5,000 tu dapat dengan sakit pun okey lah. Sebab kita dah minat kan, tapi tak okey sebenarnya. Betul. Itu kita fikir nyawa kita. Itu duit fight kita. Tapi Din cakap tadi mak Din support Din kan. So Support Din. Dia pun kalau dengan bermatian-matian ni hanya dengan RM5,000 je. Ada tak pernah mak kata stop lah waktu ni je? Tak ada, tak pernah cakap stop. Dia keep Din, dia cakap benda ni boleh pergi jauh Din. Mungkin ada orang nak sponsor kau. Dia cakap tu. Kami pun Din pun training pun dah lama sampai RM10,000 habis cari duit kan. Bukan RM10,000 tu komitmen untuk bayar makan minum kita kan. Alhamdulillah gym
okey dengan Din, dia boleh tidur kat gym tu pun dah hilang beban Din. Tidur dekat gym kejap. Tidur kat gym. Dia Ini memang paling tidur kat sedih gym. lah kalau 1 dengar. bulan dekat 2 bulan Din tidur dekat gym. Memang tidur kat gym. Okey, kalau tidur dekat gym maksudnya dia tak ada tempat yang selesa. Kita kalau bekerja, at least dalam gaji 2 bulan 3 bulan kita dah ada rumah yang selesa untuk kita tidur lepas kita balik kerja. Betul. Salahnya Din tak ada tempat ni. So tak, aduh, aku nak cakap Patutnya macam kena mana. ada lah. Patutnya kita dah profesional kan. Kena ada Professional satu, kot. kena ada sponsor ke apa ke. Ada satu rumah ke. Untuk kita duduk, untuk fokus training kan. Kita keselesaan kita. Kita dah next level, kita kena keselesaan. Betul. Betul. Tak boleh lah Juara macam dunia, budak-budak. weh. Macam dia budak-budak Juara dulu. dunia tapi tak. Macam dia budak-budak tidur bawah. Boleh lah. Aku Tidur nak bawah. minta Lebar lantai dulu. Time Din kalau Din gym dekat Bangkok, tidur katil 2x2. Mak, Katil nipis, satu bantal, bangun tidur, buka baju, gosok gigi, terus jogging lah. Adakah ni cerita perjalanan kau untuk masuk One Championship? Boleh kau ceritakan Yeah. macam mana kau masuk Cuba cerita. perjalanan dia Yang daripada betul-betul awal. Macam mana kau boleh One Championship contact kau and macam mana? Cuba cerita sikit. Sebelum dia masuk One Championship tu banyak lah. Banyak-banyak dia hadap lah. Sampai nak putus asa pun ada. Tak nak main Muay Thai pun ada. Tapi sebab mak lah tadi kan. Okay. Mula-mula dia pergi dekat gym PK Senchai. Yang dikenali gym tu Tawan Chai kan. Tawan Chai. Semua Tawan kenal. Chai. kan, Thailand Tawan lah. Chai. Thailand. Dia training situ. Terus dia orang suruh dia satu fight. Untuk layak ke One. Tapi dia pandang gym dia banyak budak lagi belum masuk One. Cakap rumit ni, mungkin kita orang Malaysia mungkin dapat masuk kot. So dia pergilah fight, dia menang KO. Bila dia menang KO, dia macam, wait tak ada pun Wan dipanggil. And then dia tanya lah, kenapa aku tak dapat Wan ni, macam kau tipu lah. Kau bagi harapan palsu, kena tipu lah. And then lari lah. Lari, gym dah okey lah, cuma dia lari lah. Dia tak Macam apa, kena aku tipu cari jalan lain untuk ke Wan. Lepas tu dia ada kenal satu promoter ni, dia Thailand lah, tak boleh nak sebut nama. Nanti adalah dia lah tolong Din untuk masuk gym dekat Sosomai. Sosomai. Yeah, Thailand. Thailand. Dia masuk, terus dia dapat fight One. Dari situ lah. Tapi sebelum dia dapat One tu ada yang tidur, tak ada duit kan, tak ada duit makan, tak ada duit apa. Time tu kita nak cari, tapi tidur jenat apa? Bus stop pun ada. Serius lah kat Thailand? Time tu dia ada 1,000 baht je. Siapa teman kau waktu tu? Seorang. Mak yang kau seorang kat negara orang? Dia hijrah, cari jalan sendiri, kita nak berjaya kan. Pernah tidur dengan duit 1,000 baht. Tak ada duit. 1,000 baht berapa ringgit je kita siut? 1,000 baht berapa? Time tu dia pergi flight pun pinjam kawan. RM50 je. Time tu dia RM20 je. Time tu dia boleh je nak minta mak ayah, tapi kita Yelah, tak nak malu. Tak nak susahkan. Macam dah dia nak minta besar. dengan coach dia kan. Tak nak susahkan coach dia juga. Tak apa lah. Diam lah. Tapi tak Tidur ada bus stop? tak ada internet semua. Time tu Communication pun tak Ya. boleh. Aku sakit. Tak ada pun internet. Tak ada internet tu. Dia pergilah pinjam, pandai cakap Thai sikit kan. Cakap wifi. Wifi, So orang pertama Dan call siapa? Time wifi. Dia call mak dia. Dia okey lagi. Dia okey lagi. Terus coach Thai tu tahu saya dekat Thailand. Tu dia bawa saya pergi kat gym Sosomai tu lah. Dia kira kenal dia. Adakah Ada juga gym saya gelintir, gym di Thailand pun ada macam gunakan saya. Oh, dia gunakan kau maksudnya? Untuk fight lah, untuk fight. Dia ambil duit separuh. Macam biasa kita kan orang foreigner kan kat luar. Alhamdulillah dia jumpa promoter yang baik. Okey, dia bagus. So cerita dia untuk jadi fighter ni dekat Banyak Malaysia, liku-liku dia dia punya dulu, tah. harga fight. Harga fighter ni tak adalah banyak mana. Tak ada mana Betul pun. tak? Betul. Memang daripada tadi kita cerita pasal sponsorship je ni, bosan dah aku ni. Tapi terpaksa Last kopak. Aku terpaksa geram cerita. sebenarnya. Dia terpaksa cerita sebab Mamat ni memang ada achievement dia sebenarnya. dia dah memang dah nama Malaysia, dia dah naikkan nama Malaysia apa semua dengan flying kick. Sekolah menengah punya flying kick. Bukan flying kick je, siku balik pun pernah. Time kat SEA Games. Siku balik Viral. Pusing ni. Back elbow. Back Ah, back elbow. elbow. Yeah. Berlobang Teknik dia punya kepala. SEA Games dia menang KO lah. Siku balik. Time tu viral gila. Viral je tapi tak ada orang. Ya. Terus orang dapat. Betul. Kau ajar tu. Ini kita kena stitch balik dia punya video-video lama untuk orang kenali balik siapa the magic boy ni. Tak apalah, kita move on lah. Pada siapa yang ada sponsorship, yang ada company yang besar, yang tak tahu nak ke mana duit tu, yang kau rasa kau berminat dalam dunia Muay Thai, inilah orangnya yang kau perlu laburkan duit untuk tolong dia pergi untuk
menaikkan nama negara dan juga naikkan nama brand korang sendiri. Permata Itu Malaysia. saja. Kita tutup lah cerita pasal sponsor sini. Penat lah aku kan. Okay, Betul. Lagi sakit hati aku. Betul. Sakit hati, betul. Tak Sakit, nampak kita orang sakit orang hati. ketengahkan benda Faham, tu. faham. Tak, kau ada RM30 kau pergi Thailand. Lepas tu kau kena Tak apa, lepas ni cakap sponsor. InsyaAllah. Confirm habis podcast ni kita kasih deal dulu. Terus Oh, dapat sponsor? 10%. 10%. Jangan 10%. Aku yang suruh tu cakap sponsor. Oh, pandai. Okey tapi sebelum Din datang ke sini kan. So sebenarnya perjalanan Din datang ke podcast ni apa-apa pun kita orang daripada Carat Podcast nak berterima kasih kerana Din sudi datang ke sini. Tapi korang kena tahulah. Belum. Tapi korang kena tahulah. Aku datang ambil Rif Din dekat Sarawak tu. Yes. Rezeki aku jumpa dengan mak dia. Lepas tu? Time tu aku baru je settle dekat gym Rentap sana. Lepas tu Din kata, Fiz nak Din bawa jalan makan tak malam ni? Din dengan mak Din ni. Tapi tunggu mak Din habis kerja dulu. Dapat jumpa mak Din, lagi aku kenal in deep tentang dia. That's why aku cakap, Din, dengan cerita ni nak tak Din masuk kat live Hafiz? Time tu ada mak dia. Dan kita ketengahkan apa tu, pahit manis dia ni. Lepas tu mak dia pun torture lah. Rakyat Malaysia bukan tahu pun anti kalau transfer kan. Maksudnya daripada Sarawak ni diorang kena ke Kuala Lumpur, KLIA dulu. Lepas tu baru boleh ke Bangkok untuk diorang nak pergi Wan tu. Mak Din pergi ke Okay, Bangkok, dia cerita. Bagi dia cerita. Mak Meremang weh. Din gumpul cuti kerja dia, sanggup nak tengok Din kan, anak dia dengan bapak family lah. Diorang sanggup dari airport pakai duit sendiri lah. Kadang duit Din bagi untuk beli tiket, duit Din sendiri, keluar modal sendiri. Tak ada orang support. Duit mak dia sendiri semua lah, Din support lah. Dari Kuching nak ambil murah, kita ambil lah last flight. Dari Kuching last flight pergi ke KL. Jadi diorang tidur ke airport. Sanggup seletih tunggu esok pagi pula flight. Diorang tidur. Orang tua tu. Orang tua tu. Dah bak Din tak ada orang nak sponsor, tak ada apa. Sebab bukan cerita pasal sponsor lah. Tak ada orang support Din lah. Pada Din paksa keluarkan modal dia sendiri. Sebab dia modal dia pun time tu tak ada kan. Tiap-tiap tahun lah. Tak apalah, kita korban, kita jimat sikit. Tak apa, mami dan bapak tunggu lah dekat airport dengan adik. Okay Din, bila next fight untuk One Championship? Bila? Next fight Din 1 bulan 8 ni. Uish, dah nak dekat. 8. Dah nak dekat. Din kasih deal 1 hari bulan 8. InsyaAllah. Hafiz Din mana yang tahu terbaik lah daripada Carat pada kita semua, sponsor. negara kita. Harap dia pandang lah saya. Betul. Lawan dengan apa Din? Untuk ni. Dia lawan budak gym tu, dia pernah training sekali dengan budak tu. Oh, okey. Tapi Orang Thailand dia- enggak ah? Kenal lah budak tu, siapa? Orang Thailand ah? Orang Thailand. Dia padu juga, kita tak boleh nak pandang rendah dia. Dia pun ada kaki tangan semua. Bukan dia 4 tangan. Tapi kita tak takut dia. Kita kena berjaga-jaga, jangan terlalu ego, confidence semua. Rules Muay Thai Ya, rule Muay Thai. Baik. Kita kena pandai kawal diri kita dalam fight ni. Jangan overconfident boleh buat kita jatuh. Okay, memang kena standby lah. 1 bulan 8 Betul, 2025 ni memang Wish, aku rasa rakyat Malaysia yang tengah tengok ni tolonglah repost semula, bagi sokongan kepada member kita sebab jalan cerita dia nak pergi ke sini memang Bukan memang mudah. mudah tau sebenarnya. Betul. Aku nak tanya tu lah. Okay, tah. Apa? Sebab aku rasa benda ni memang dah tertulis ataupun memang dah dia susun atur cantik lah. Birthday aku 3 hari bulan 8. Kalau Din win 1 hari bulan 8 tu, Hafiz rasa itulah hadiah paling berharga Hafiz. So boleh tak Hafiz nak join Din untuk One Championship tu? Hafiz nak join Boleh, dengan Mak boleh. Din sekali boleh? Boleh, bawa sekali semua pun tak apa. Okay tak? Kita bawa pergi sana sekali. Tapi Fatah cakap dia, susah dia hadiahkan kemenangan ni untuk Hafiz. Tiket macam mana? Tiket tak apa, dia adjust nanti. Hadiahkan untuk Hafiz. Kenapa aku borak dengan dia ni asyik? Ada untuk aku sekali. Kena tanya dia sebelah lah. Nanti kita setting. borak tepi, Boleh. borak tepi. Boleh. Aku ada soalan lagi. Aku ada soalan Okay. panas lagi. Kau rasa kan time kau tengah tak ada duit ni sekarang kan, kalau ada orang upah kau rasa nak ke? Macam getak kau fighter kot. Kau fighter salah guna kuasa Ya, lah kita sikit. fight pun dapat RM5,000 kan. Baik, Orang kau pukul upah orang. contoh, orang Ah, upah kau kita agak-agak 20 nak. ke 30,000, takkan kita tak nak kan. Niat hati nak, tapi kita fikir mak kita. Tak, niat kau cakap niat di hati tu nak, ada ke orang offer? Ada, tapi dia tak nak. Sebab dia fikir mak dia, takkan aku nak buat kerja kena nanti kena tangkap confirm polis ada. pula. Memang ada.
Ada ramai je sebab kawan-kawan Itu masa tu umur apa? Umur muda, ada muda kita sekarang ada Dia bagi. tahu kau fighter dia. Dia ingat ni dia lah. fighter ni Berapa dia nak bayar? 10 ke 20k ada kak. Lebih daripada tu ada, tapi kita Kau bukan. tengok duit fight dia Untuk sekali jalan RM5,000. je. Untuk sekali jalan. Tapi kita fikir family kita, keselamatan betul, kita. betul, bagus Kena ada. tangkap polis lagi. Tak nak lah nak terlibat dalam polis ni. Dan berjenayah ni kena naya. Saya ada mak saya sayang mak saya ni. Pasti fikir muka mak saya je. Kalau saya tak main Muay Thai lah. Memang hancur lah saya hidup saya kan. Saya ada masa depan, jadi saya tak nak lah lantang kau lah macam tu. Lesen. Kau bayangkan Lesen. dia pergi buat job satu kali 20,000. Kalau seminggu 3 kali dia buat. 2, 4, 6. Sebulan Baik kerja buku orang ke? tak, okey. Itu bukan maksud aku. Maksud aku lesen kena tarik ke kalau Lesen lah, ada lesen masalah luar? Okay, sekarang ni Malaysia ada lesen fight kan. Kalau ada budak-budak rekod jenayah tu, nak fight payah sebab dia check lesen dulu. Oh. Boleh je fight, cuma rumit sikit lah. Sikit lah. Lesen kita boleh digantung, kita buat luar. Isu-isu berkenaan dengan dadah semua Beyond- kena gantung semua. Okay, Din tahu tentang Beyond di Indonesia kan. Beyond ada tak invite team Din untuk nak fight dekat sana? Tim saya, dari tim saya tak ada. Saya adalah saya. Yelah dia fight lah. Oh betul juga kan. Dia Apa kau ni soalan? Mana kita ni newbie baru nak involve. So Dari Jangan Beyond lah, nak sikit offer sangat boleh je. lah. Support member kita. Okay. So mana tahu apa tu Beyond ada yang nak call out ke? Boleh call out je. Oh dia tak ada fight lagi kat Beyond? Belum. Belum lagi. Oh aku ingat ada. Tapi itulah. Tapi ramai rakyat Malaysia cakap saya tak payah masuk Beyond. Tapi bukan tak boleh masuk. Boleh je kalau dia pay kita mahal. Apa salahnya? Business. Business is business. Kita tak boleh tolak lah. Itu yang Hafiz tengok dekat story Rifdin Kakak Sam. Kakak Sam call out tu, kakak clan call out. Boleh je, tak ada masalah. Sebab orang cakap saya pernah fight dekat dia kan. Dekat SEA Games. Tapi saya tak pernah fight dia lagi. Saya tak pernah fight dia sebab dia kalah dengan Vietnam tentu untuk SEA Games kickboxing. Ya betul. Tapi dekat Fury yang ada face off dengan Aziz Salim tu jadi ya? Itu bukan saya lah. Kau Itu saya dengan Redo Rocky. Oh, Red Rocky betul. Redo Rocky. Jadi ya? Tak jadi lah saya. Tak tahu lah. Kalau dia nak saya lawan. Saya tak kisah. Payment cun saya lawan siapa-siapa. Kau bayangkan dia punya sekarang ni dia nak fight untuk dia dapat duit je. Kau bayangkan dia punya eager tu. Betul. Kau agak-agak kan kalau sponsor dah banyak kan. Kau nak tak fight yang macam bukan standard kau tapi kau nak fight juga. Kalau kau dah ada sponsor banyak, agak-agak nak macam tu ke? Fight lah. Fight juga Fight juga. Sebab dia punya passion. Aku boleh nampak passion Bukan dia kita pandang duit sebab kita fikir kita nak Harumkan nama harum negara. nama negara kita juga. Kita nak juga duit tu untuk family kita. Betul. Kalau kita ada duit, sudah lah. Oi, berjaya aku. Betul? Kita tolonglah adik-adik yang mula tak ada duit tu, kita ambil dia, kita buat dia sampai dia ada duit balik. Macam abang-abang buat sekarang lah. Aku nak tanya kau satu soalan lah. Kau as a professional fighter lah. Baru-baru ni Fury kan buat event Fury kan. Ada satu professional fighter ni dia komen dekat page Fury tu, dia tulis memalukan. Memalukan. Tapi video tu konten tu adalah waktu Tiger Labu campak botol air. Aku tahu siapa. Aku tahu siapa. Aku tahu. Itu nanti. Siapa? Siapa? Kau anggap je itu as a professional fighter. Okay. Okay. Kalau- So, bila dia komen macam tu, apa pandangan kau? Sebab bagi aku lah, Labu buat macam tu, kalau dia anggap memalukan tu dia pointed kepada fighter Labu, Okay. bagi aku itu adalah satu untuk dramatik. Untuk tarik, untuk orang tengok fight dia. Macam McGregor lah dengan Khabib tu drama semua. kan? Drama. Betul betul. Kalau dia kata kepada promoter pada event tu berjaya dengan jayanya. Okay. Apa pandangan kau apabila seorang professional fighter Profesional bercakap macam tu lah. bercakap macam tu? Okey, minta maaf kepada yang mengomen tu. Saya tak mengata, saya tak mengutuk. Cuma kalau kau tu profesional kan, janganlah buat macam tu. Kita ni support. Event Malaysia kita support. Kita rakyat Malaysia. Macam Indonesia dia support Beyond kan. Support kawan-kawan sampai menghina rakyat Malaysia kan. Betul? Betul. Macam tu lah kita. Janganlah condemnkan event Malaysia kita. Kita support, kita push sampai adik-adik lain boleh pergi jauh juga. Dari sebab Fury ni pun besar juga.
ramai tengok kan. Hari tu berapa 300,000 lebih kan. Betul. Dia memang Total- gempak gila lah. Dia bukan satu perkara yang mudah untuk anak Malaysia bangkit. Untuk atlet-atlet baru yang tak ada nama kita nak naikkan, kita nak pushkan untuk tolakkan pergi lebih jauh. Betul. Pergi the next level dari Fury ke apa ke. Bercerita tentang support. DMA lawan Awi. Kau support mana? DMA lawan Ahad Awi. ni. Bagi prediction. At least prediction lah. Kau tengok antara dua tu. Weh, fight ni rasanya saya ambil DMA Islam lah. Kenapa? Bukan saya nak merendahkan pihak lawan dia tu. Ha? Cuma DMA tu dia fit, nampak dia fit lah. Kau ada nampak tak video baru-baru ni dia sparring? Ada dia buat nampak lah okey lah sikit lah. Adalah corak-corak. Tak, sparring dengan orang. Tak kau nampak. tengok. Yang tu tak ada tengok. Training mana? Kau kena tengok dulu lah baru kau ubah fikiran kot. Okay. Dah. Kau ni. Aku nak tanya dia punya biarlah pendapat dia tak. Boleh tak kau tunjuk bagi dia tengok sikit ke? Tak apa, mungkin pihak lawan dia tak cukup training ke apa. Tak sparring. Sparring. Kalau Apa, ada sparring kau tahulah kau macam cari mana dulu. rupa kan orang. Ini aku tunjuk je. Okay. Ini Yang ini pandangan aku kita sendiri highlight lah. kan supaya diorang punya crowd datang kat sini. Highlight. Nyokong DMA Islam. Saya sokong dia hari ni. Tak apa, kau borak lu. Tadi aku tunjuk. Mungkin kita tengok dia tengok dia cara training tu. Mungkin basic. Boleh lah basic kan. Cuma dia tak pandang kepada tumbuk tendang. Mungkin dia tumbuk macam cowboy mungkin. Tak tahu. Kan. Mungkin stamina dia lebih. Oh, time dalam ring tu lah. Tantah teknikal yang lebih. Mana tahu kan? Technical tak mungkin Oh, lah. tak mungkin. Tak mungkin lah. Technical pun terabur saya tengok. Okey. Ini seorang profesional punya Yang komen. fight dia tu pernah fight ke tak pernah? Kau itu pernah fight? Pernah fight. Mungkin dia ada boleh Mata lawan kat backup situ. besar Cuma Koroi, saya takut Koroi tu kehabisan Tenaga. Dia punya tapi dia dah lama tak fight lah. lama tak fight. Tengok. So, jom kita tengok dulu. Kita Jom kita tengok reaction. Kamera fokus pada Rifdin Masdo. Tengok DMA. Itu dia punya sparring. Tengok cara dia punya Ui, ui. tumbuk. Weh, nanya aku macam ni. Kau dah buat decision yang tak apa. Cara dia tumbuk. Cara Dia betul lah orang cakap. Tumbuk pad. Kan? Tengok tumbuk padding. Semua boleh tumbuk. Tumbuk Betul. orang tak semua orang. Betul. Macam kita lah. Kita ingat kita Muay Thai ni kita kuat kan. Boleh gaduh dengan Betul, siapa-siapa. betul. Tapi di luar belum tentu lagi. Sebab betul, pengalaman gaduh dekat jalan raya ni. lain. Hadap. Dia pernah hadap lah. Kau pernah ada? Okey, Pernah nak ada. dengar Lain. agak cerita dia. Weh, tak tahu macam mana. Fight ni Tengok video 50-50 ni. lah. Sorry ya, baik lawan dia Koroi. Aku minta maaf Koroi. Tapi betul lah apa yang dia cakap, daripada training kita akan lain macam Fight lain. Training lain, fight lain. Aku bagi kau satu contoh lah. Aku dapat perasaan ni tau. Aku surfing Papa Lonco dekat Cerating. So bila kau dapat naik tu, bila kau dah ambil ombak tu, kau akan macam orang panggil splash tau. Kita splash kan. Bila kau naik tu kan, kau rasa macam kau dah splash gila babi. Ini lawa gila video kan. Kan kalau pro player kan dia kan macam splash macam tu kan. Lepas tu ada banyak percikan kan. Lagi besar percikan lagi banyak point lah. Itu kiraan untuk surfing lah. So masa kau buat tu, ni lawa ni kan. Betul. Cantik kan. So bila turun pergi kat abang aku rekod kan. Tengok tadi style sial aku kan. Stop kan. Hebat tu jadi. Stop kan. Tengok kan macam ni lah. Jatuh pula aku. Jatuh pula mat. Lepas nak kejap on. Lepas nak kejap on tau. Lepas dia nak kejap. Jatuh je. Tapi kau dapat feel tu lah tak? Feel yang kau pandai main lah rupanya. Betul. Feel tu kita dapat lah kan. Tapi dia tak sama macam kau cakap. Dia tak sama dengan apa yang kita rasa lah. Dengan Macam tu lah. Tak, sekarang ni Fatah kena sangat ni. Sampai sampai jatuh-jatuh apa kita. Dah. Okey, terima kasih ya. Betul-betul fighter di sini kau pun tunjuk kau punya buah. Lain macam lah. Macam. Okey, sebelum kita nak pergi kepada penghujung dia Hafiz. Penghujung kita. So, apa harapan dan juga apa yang Din harapkan in future ataupun untuk rakyat Malaysia ke nampak Din, apa yang diharapkan? Okay, last untuk hari ni dia nak cakap kepada rakyat Malaysia, supportlah atlet anda. Kalau kalah menang tu ada permainan, ada kalah, ada menang. Dan kita nak cari sponsor juga.
kepada pihak kerajaan, negara, sukan kita, tanggungjawab sikit kepada atlet-atlet kita. Bukan saya je, atlet-atlet lain pun ada yang banyak masalah. Tolonglah support diorang sebab sedikit lah. Dan dia nak ucapkan terima kasih kepada abang-abang Hafiz Carat, geng-geng Clan Carat kerana menjemput saya dekat podcast ni. Harap yang dia cerita tu korang mendengar dan korang menghayati lah. Okay, last. Satu kata-kata untuk Coach Bernard. Yang dah lama sangat dengan dia ni. Okay, daripada hati dia ni. Semua sekali saya ingin mengucapkan Coach Bernard terima kasih kerana jaga saya kadang-kadang. Kadang-kadang saya gaduh dengan dia kan. Memanglah bapak macam bapak dan anak dia kecil. Dia jaga dia hantar dia sekolah. Dia ambil dia sekolah. Dia push dia. Coach Man ada lah. Dia ada 3 orang coach yang jaga dia dari kecil. Coach Man, Coach Bernard, Coach Ijo yang jaga dia dari kecil. Dia ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada diorang semua. Tanpa diorang saya tak jadi manusia. Kadang-kadang saya pun ada masalah dengan Coach Bernard kan. Biasalah turun naik kan. Kadang dia pergi lari tempat lain. Bukan lari dari gym lah. Pergi stop kejap dalam sukan Muay Thai ni sebab dia tengah cari duit, tak cukup duit tentu. Lepas tu dia datang balik lepas 6 bulan tu dah ada duit sikit, dia comeback balik. Memang kita dah nampak masalah utama ni. Memang kita kena betulkan financial untuk fighter-fighter ataupun atlet-atlet negara ni supaya diorang terus positif ataupun konsisten dengan apa yang diorang buat ni betul. kan. Relate kan dalam trading sama banyak sebenarnya. Sama banyak. Macam mana banyak tu Wiz? Okay, Din pernah trade tak sebelum ni? Dia pernah trade sebelum ni. Oi! Pernah trade. Lain macam. Lain macam dah ni. Dah kena ada podcast 2.0 dah dengan Rifdin Masdo. Dia pernah trade juga. Macam-macam juga dia belajar. Kadang-kadang dia tak ada benda nak belajar. Nak cari duit lebih lah konon kan. Trade pun Din pernah belajar? Pernah. Dia tidur-tidur dengar lah, buka lah apa dia nak buat ni. Ni. Pening juga. Din, lepas ni kau tak payah nak pening-pening. Kau tak payah nak buka dengar-dengar apa benda ni. Ni cara nak keluarkan AI. Kau boleh trade. Tak, awal sangat ni. Oh, tak boleh C plus AI. Oh, C plus. Boleh lah ajar abang-abang ajar saya kan. Kita kena tanya orang yang pembikin sendiri AI tu. Pencipta. Selama 2 tahun dia daripada Dubai, Korea, Jepun, patah balik Korea. Jakarta je dia tak pergi. Itu. So macam mana tak? Ada tak hint sikit dia? Okay, first of all saya buat satu AI yang memudahkan orang untuk menganalisa dalam masa sama fundamental diikut rapat dengan technical. Itu je lah hint dia. Okay. Betul, fundamental, technical kau seiringkan. Kau tak perlu nak cari sumber-sumber daripada website. Kau buka je kat situ, teng dapat. Betul. Cari saham ke, cryptocurrency ke. Sebab dan lepas dia sebagainya. tengok semalam kan, dia cakap kan, mudah kan macam ada diary, macam benda tu diary dalam hidup diorang. Nantilah. Kau tak faham kan fundamental apa semua kan? Tak faham. Tak payah kau ikut AI tu. Suruh bye-bye. Kau AI settle. Ikut AI lah. Apa ni? Benda senang je. Perkara mudah kau semua kena ikut AI. Aku cerita sikit lah. Okay. Sebab apa kau ikut AI tu? AI tu dikawal oleh manusia juga. Manusia betul. mana yang dikawal tu? Inilah manusianya. Betul. Dia yang membuatkan sistem AI tu. Kat mana yang perlu baik, pakai otak dia, bukan pakai otak komputer. Faham. So dia memang dah proven untuk as a trader. Memang dia profit 1 juta, dia bagi aku 1 juta tu je. Oh. Selamba macam tu je. Macam tu. Lepas ni kena bagi saya macam tu juga lah. Jangan lupa sponsor dekat aku. Okay. Kita tutup kita punya Carat Podcast ni dengan close the profit, okay? Ramai-ramai. Okay. Boleh. Okay. Kata-kata last dalam bahasa Sarawak. Okey, kata-kata lah untuk Carat Podcast. Kita orang nang steady, sempoi. Sempoi. Tempo je aku faham. InsyaAllah kita boleh profit every day. Alright, so kita akhiri podcast kita dengan kali ni Close the profit. Tapi yang cerita yang rompak ni in the halls, it comes away and I can't control it.